urang kapi. Yukun non muslim. Bangunnya ada hidup lah. Hanya tak ke kafe, kurang kafe. Yukun non muslim. Yang kena lebu mana maju. Kurangnya hanya ni dah pakai ayat Quran. Aku bagi ayat Quran dah pakai ni. Kebaikan tu kurangnya macam gunggung nak kafe. Pertama kita yang buat ayat surah Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru in ahli kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bagaimana? Lam yakunil ladina kafaru, tidak adalah orang-orang yang kufur, yang kafir, kafaru. Oh, kafirnya minal ladina utul kitab wal musyrikin. Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab, daripada ahli kitab, itu Yahudi, Nasrani, lepas itu ahli kitab. Yang ke ahli kitab baru wal musyrikin, dahulu musyrik. Jika ada itu maksudnya yang Nabi Mat. Yang ke ahli kitab baru tahu ke ahli kitab wal musyrikin. Al-Quran ini orang yang dengar ayat Qurannya. Aku beda macam ni, banyak ni. Jadinya rojok tak ada boleh kita. Rojok itu you jaga perasaan tu. Perasaan dia mana tu jaga? Kafir kalau mengejek bukan kena. Man non muslim dengan kafir, man tak mati. Baik ke kafir non muslim, mana muslim kopi. Mana bukan bila masa Nabi berapa di Madinah ada kering kopi. Mana pada punan ke? Nanti Nabi nabur apa Yuli mesti ke Madinah dengan ayat-ayat yang nampak kopi kurang menjerit kurang ahli kita bayar ni begitu Madinah. Nah, terus orang mana ni kita? Mm-hmm.